untuk setting injap intake masuk ni, okey, kawan-kawan boleh adjust 0.05. Okay guys, jadi untuk Honda EFI kawan-kawan boleh setting kawan-kawan pakai EFI high power ke, EFI Dream ke, wave 100 ke, 8 wave 125 ke. Untuk setting injap intake masuk ni, okey, kawan-kawan boleh adjust 0.05 yang ni, 0.05. Dan untuk setting yang bawah ni, untuk injap exhaust keluar, kawan-kawan boleh setting 0.08 mm. Sensitivity akan kongsikan dulu cara untuk kita guna filler gas ni untuk laras injap motor Honda EFI ataupun motor wave 125 ke, boleh pakai lah untuk saiz ni. Cara guna filler gas, okey, yang pertama pastikan enjin kawan-kawan dalam keadaan sejuk sebelum kita melaras injap ni, tepek roket arm ni. Jadi yang kedua, pusingkan magnet ni pusingkan sehingga piston berada di TDC, top dead center. Jadi sensitivity dah setting dah ni TDC, okey, pada jang mampatan lah, okey. Yang ketiga, untuk kawan-kawan gunakan filler gas ni bersaiz 0.05 mm untuk intake, okey, atas, dan 0.08 mm untuk bawah ni untuk exhaust. Cara dia kawan-kawan selitkan di antara rocket arm dengan valve filter kat sini, celah ni. Sekejap lagi sensitivity tunjukkan. Keempat, jika terlalu ketat atau longgar, laraskan menggunakan pemutar skru dan kunci nut lock nut. Guna spana 8, okey, untuk motor sensitivity ni. Untuk buka ni longgar kan. Lepas tu nak laraskan dia, kawan-kawan guna yang ni untuk lock, untuk bagi dia rapat, untuk adjust. Yang kelima, pastikan filler gas boleh masuk dengan sedikit geseran tetapi tidak terlalu ketat atau longgar, okey. Masa kita masukkan tu kat celah ni, nanti kita tak boleh ketat atau longgar sangat. Kita sentuh ngam-ngam suai macam kita lock ni, kita rapatkan nanti dia touch. Dia touch macam tu. Jangan tekan kuat sangat. Bagi dia touch je. Kita rasa dia touch je, berhenti lah. Lepas tu kita boleh lock. Okey, jadi jika injap ni terlalu ketat atau longgar, ia boleh menyebabkan bunyi ketukan injap lah. Jika terlalu longgar, macam bunyi sensitivity yang kata-kata macam tu kan, bunyi kuat lah, macam tu lah. Betul, enjin cepat panas dan kurang kuasa jika terlalu ketat. Jadi pastikan larasan dilakukan dengan betul supaya prestasi enjin kawan-kawan kekal optimum, okey. Untuk dapatkan power yang sebenar, kita kena setting ni, benda penting untuk dapatkan horsepower yang padu. Jadi ni kena pasang betul. Sebab tu kan sensitivity kata untuk pakai barang-barang ni, kawan-kawan kena pakai barang yang betul. Lepas tu kena setting dengan betul. Kalau dua ni tak ngam, motor tak dapat horsepower yang sebenar, okey. Motor tak laju lah. Jadi kena peka dua perkara, barang yang betul untuk kelajuan dan setting pasang dengan betul. Contoh dia benda-benda macam ni, kena setting betul-betul, okey. Cara dia, kawan-kawan ambil yang 0.05 mm ni, yang lain simpan. Lepas tu kawan-kawan ambil, letak kat sini, okey. Letak dekat celah ni, macam tu, nampak? Di antara valve dengan tepek, kawan-kawan pulas skru tu, skru tepek tu, dia dah sentuh filler gas, kawan-kawan berhenti. Lepas tu boleh lock. Dah lock satu ni, kawan-kawan kena adjust sini juga. Kawan-kawan kena masuk sini, sama 0.05 mm kiri dan kanan valve ni, ada sama. Dia mesti kena sama, okey. Untuk ketukan tu dia seimbang, untuk elak daripada roket patah. Jadi kita nak dapat hasil yang maksimum, kena center lah dua-dua ni, okey. Lepas tu kawan-kawan ketat lah, guna lock. Guna lock ni dengan ni. Bawah pun sama cara dia. Yang ni untuk intake exhaust lah. Okay guys, jadi kita dah ukur pakai filler gas tadi, okay. Lepas dah ukur tu, cara kita nak lock dia, mula-mula kawan-kawan ambil yang lock untuk tepek ni, masuk kat tengah. Lepas tu kawan-kawan kunci pakai spana jenis terbuka macam ni, kawan-kawan pakai spana jenis macam ni untuk lock dia, untuk mudah kita lock. Yang hitam ni jangan bergerak, okay. Kita tahan je. Lepas tu kita kuncikan. Okay, kuncikan sampai ketat. Okay, dah ketat, kawan-kawan buat yang sama untuk ke empat-empat tepek. Sama je cara dia macam tu. Jangan bergerak. Kalau bergerak nanti dia dah lari dia punya ukuran filler gas, okay? Untuk 0.05 mm. Okay, 0.08 mm. Okay guys, jadi sensitivity dah lock untuk filler gas 0.08 mm, okey, untuk intake valve exhaust. Okay. Cara dia, kalau kita nak pastikan dia ngam-ngam, kawan-kawan ikat ketat sikit sampai dia tergantung macam ni. Lepas tu kawan-kawan pulas arah lawan jam seslow, sampai filler gas ni jatuh. Kalau dia jatuh tu tanda dia dah ngam-ngam soy, okey. Kawan-kawan boleh ketat lah.
Okay guys, jadi Kinseliti dah siap adjust tapex. Jadi Kinseliti dah pasang semula penutup rocker arm atas bawah. Jadi Kinseliti akan ketatkan dan Kinseliti akan test hidup dah.